Okey geng, sambung balik tadi. Sos ni dah mula pekat, bau pun dah wangi satu dapur. Daging kerbau ni kalau pandai main masa, dia boleh jadi lembut macam daging lembu Australia juga. Rahsianya, jangan kedekut, minyak dan sabar kacau. Biar dia pecah minyak elok baru masuk susu cair sikit supaya sos jadi creamy. Ramai tanya, daging kerbau ni boleh ke buat menu western lain? Boleh sangat. Cuba buat shepherd pie, we'll see it by Surprise. Isi dia guna buffalo mince ni, atas tu kentang lenyek butter. Atau buat lasagna pun ngam sebab rasa daging dia lebih deep. Nak buat meatball pun boleh, cuma kena tambah breadcrumb lebih sikit bagi lembut. Bezanya, kalau daging lembu rasa dia manis dan ringan. Tapi kalau kerbau, rasa dia lebih earthy, berat, sesuai untuk hidangan yang berkuah pekat. Sebab tu, bolognese ni masuk betul. Dan untuk buffet, orang suka sebab rasa dia tak cepat muak. Kalau korang tak sempat nak cuba eksperimen macam ni, senang saja. Order terus dengan Liana Loves Kitchen. Kita dah test semua resepi ni kat Central Kitchen, Pagoh Jaya. Confirm jadi. Nak buat majlis di Pagoh, Bandar Universiti, Gersik, Bukit Pasir atau Muar pun kita cover. Dari 20 packs ke 1000 packs pun boleh. Buffet, packed food atau setup VIP semua ada. Okey, sos dah cantik, pekat likat, warna pun dah naik. Siap nanti kita plating untuk meja buffet high tea. Nampak macam western hotel tapi rasa dia tetap lokal yang padu. Itu yang kita nak.